Hai semua, Assalamualaikum. Hari ni Cik Nom nak tunjuk 2 lauk ayam kegemaran ramai dalam satu video, iaitu ayam masak kicap dan ayam masak belada. Konsepnya smart cooking. Kita sediakan komponen yang asas tu sekali, lepas tu senanglah nak assemble 2 gaya. Memang jimat masa dan mudahlah mak-mak tu nak adjust pedas atau manis ikut selera family. Mudahlah kan sebab kita dah siapkan paste. Bila perut lapar, tinggal zut-zat dekat dapur je. Dah siap boleh hidang. Ada 2 karakter yang berbeza. Satu lemak manis kicap, berkilat dengan pedas yang mild aja. Satu lagi pedas pekat melekat sambal, tapi taklah pedas sangat pun. Satu masakan harum dengan bau daun kari, lagi satu bau aroma limau purut. Okey korang, jom kita mula. Sekali kerja, 2 lauk, terus on. Pertama, kita perlu siapkan dulu paste sambal asas. Potong kasar cili merah besar. Biji tak payah buang lah. Bawang merah kecil. Kalau korang jenis yang nak jimat bawang kan, pakai je 1 biji bawang merah besar. Bawang putih sikit. Sikit ke? Banyak jugalah ni. Satu lagi nak kasih pedas, Cik Nom tambah cili kering yang dah rebus ni. Masuk dalam chopper, kisar kasar. Kita nak tekstur paste tu masih kasar ada gigitan, bukanlah terlalu halus. Ada seorang pakcik ni pernah tegur Cik Nom, kalau kisar tak sedap, kena tumbuk baru sedap. Ya Allah, pakcik zaman sekarang ni kan, kalau semua nak tumbuk, tak kuasa lah pula. Tambah-tambah kalau cili yang banyak-banyak macam ni, mesin je lah senang pakcik. Okey, inilah base kita. Boleh dijadikan lauk standalone. Tapi hari ni kita bawa kepada 2 haluan. Separuh untuk masak kicap, separuh lagi untuk masak belada. Seterusnya ayam goreng. Ayam untuk setiap satu masakan ni setengah ekor sukatan dia. Potong kecil, ikut suka korang lah. Nak besar ke, kecil ke. Janji cukup ayam, tak cukup korang berebut, masalah. Gaul ayam dengan serbuk kunyit dan garam. Gaul tu biarlah sekata kan, perap sekejap lagi bagus sebab dia dah meresap. Panaskan minyak dalam kuali. Lepas tu goreng ayam sampai keemasan dan rangup kulitnya kedua-dua bahagian. Cik Nom lebih suka kalau dekat luar tu garing sikit. Bila dah masak elok, angkat dan teruskan minyak. Untuk masak kicap pun Cik Nom goreng aja sekali. Okey, kita mula dengan ayam masak belada. Minyak gorengan tu kita keluarkan sikit, tinggal dalam 2 senduk baki minyak. Yang lagi balance tu simpan untuk masak kicap nanti. Tumis separuh bahan kisar sampai layu dan naik bau. Tambah sos tiram, gula perang, korang boleh ganti dengan gula Melaka ya. Tambah juga serbuk perasa atau serbuk seasoning. Nak balancekan rasa, letak air asam jawa sikit. Dan yang ni penting, daun limau purut. Terus auto jadi wangi, berselera gitu. Tumis sekejap bagi cili tu masak elok. Api slow je dan kerak kacau. Bila sambal dah nampak pekat dan sebati dan berkilat, kita kan letak gula tadi. Lepas tu baru masukkan ayam goreng kunyit dan gaul lah sampai semua bersalut elok. Masak sekejap biar meresap. Bila meresap ni lebih sedap lah kita makan. Jangan kacau sampai terlebih kering pula ya. Okey, tabur dengan hirisan bawang Holland dan kacau sampai layu. Kalau kering sangat boleh aja percik-percik air sikit. Tutup api dan boleh hidang panas-panas. Sekarang kita buat ayam masak kicap pula. Baki minyak tadi tuang masuk dalam kuali. Betul nak sedap kalau masak kicap ni, minyak memang kena lebih. Kalau kurangkan minyak, jadi tak berapa sedap. Dah panas minyak, masukkan lagi separuh baki
paste sambal. Lepas tu tambah daun kari, kasih naik bau. Patutnya masuk daun kari dulu tadi. Terlupa pula. Tumis perlahan-lahan sampai layu dan pecah minyak. Tambah sos tiram. Masuk juga gula perang. Serbuk seasoning. Dan air asam jawa. Masak kicap pun kena letak air asam jawa sikit. Barulah Tambah semua ayam goreng kunyit tadi. Sekarang tuang kicap manis. Kicap pekat manis lah. Secukupnya. Cik agak-agak je. Dan ni kicap kucing karamel. Untuk warna dan ada rasa karamel sikit. Kalau korang rasa terlalu pekat, boleh je tambah air sikit untuk seimbangkan. Dan akhir sekali, finishing touches. Seketul kecil butter. Tu dia mewah pula lah kan ada butter. Nak letak margarin pun boleh. Bila letak ni lain macam berkilat. Rasa lemak tu nanti. Kacau sampai pekat berkilat. Dan ayam pun masak sempurna. Semua tu nampak sebati. Garam korang adjust lah ya. Last kali tabur dengan hirisan bawang besar juga. Dan juga hirisan cili merah. Nak bagi menarik sikit. Kacau sampai layu. Sekejap aja. Lepas tu boleh tutup api. Rasa lauk ni kan memang level-level comfort gitu. Manis lemak kicap. Dengan pedas sikit. Ada bau daun kari. Budak-budak mesti suka ni. Cadangan hidangan. Ayam masak kicap dengan ayam belada ni. Ngam je dengan nasi putih. Telur dadah. Dan juga ulam. Kalau rajin korang buatlah nasi minyak. Rosak terus diet. Dengan perapan asas yang macam ni, confirm lah mudah kerja mak-mak. Boleh buat hari ni untuk lauk yang pertama. Esok tu baki, buat pula lauk yang kedua. Poin penting, sentiasa tumis sampai pecah minyak. Tapi jangan kering sangat. Kekalkan api sederhana. Lepas tu ayam pun kita kena goreng bagi masak elok. Sebab nanti kita nak kacau sekejap je. Dengan perapan asas yang macam ni, confirm lah mudah kerja mak-mak. Boleh buat hari ni untuk lauk yang pertama. Esok tu baki, buat pula lauk yang kedua. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Bye!